benda pertama yang aku minat dalam filem ni lah kan, dia punya karakter, dia punya pemilihan aktor untuk bawa watak yang ada dalam ni. Macam Hiccup, Stoic, lepas tu Astrid, Rocknuff, Tuffnuff. So banyak gila karakter dalam ni. And then diorang berjaya pilih karakter yang memang nampak look macam animasi punya, memang sebiji bila kita tengok live action ni. So pemilihan karakter dia memang best. Lagi-lagi watak Hiccup memang bagi aku memang cantik lah. Dia memang sebiji, nampak macam animasi tau. So in term of the karakter, lakonan dia orang semua sebiji macam animasi. So it's really good lah, this pemilihan karakter, pelakon. Aku amat suka in term of that. Nombor dua yang aku suka dalam movie ni adalah dia punya scenery, dia punya shot yang ada dalam filem ni. Weh, cantik gila. Kau boleh tengok gunung-gunung semua. Ya Allah, lawa gila weh. Aku tak sangka benda ni memang nampak real. So aku cakap, benda ni ada ke kat dunia kita kan, tempat ni? Sebab memang cantik gila. Macam laut semua. Korang memang akan suka gila bila tengok filem ni. Dia punya scenery memang nampak hijau semua, memang nampak cantik. Tukar daripada animasi pergi ke live action, sebiji-sebiji, tak ada yang diubah. But dia ada tambah a few scene yang tak ada dalam animasi. Nombor tiga yang aku suka about this film adalah dia punya CGI. Weh, CGI dia memang cantik gila. Aku tak tahu lah nak cakap macam mana kan. CGI dia memang lawa. Night Fury Toothless memang nampak comel gila. Accurate gila, memang cantik lah. Aku suka in term of dia punya naga-naga tu semua kan, memang nampak cantik. Memang nampak real. Cakap betul, ni naga betul ke apa kan. Memang cantik tu, sumpah.